Hai semua, selamat datang. Kalau anda atau ahli keluarga anda pernah berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia, ketahuilah pengorbanan anda tu sangat dihargai. Jadi hari ini kita nak bongkar satu persatu faedah dan sokongan yang ada khas untuk anda melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran atau JHEV. Jom kita pastikan anda dapat semua penghormatan yang selayaknya. Okey, kita mulakan dengan misi JHEV sendiri. Ini bukan sekadar ayat rasmi tau. Perkataan kuncinya kat sini ialah pengiktirafan di atas pengorbanan. Ia sebenarnya satu janji, satu komitmen untuk membalas setiap titik peluh dan jasa bakti yang anda dah curahkan untuk negara kita. Jadi, persoalannya, siapa sebenarnya yang layak dapat semua ni? Siapa tu veteran ATM? Akta Veteran 2012 ada jawapannya. Secara ringkas, kalau anda berkhidmat sepenuh masa dan ada rekod perkhidmatan yang bersih, andalah orangnya. Penting untuk faham definisi ni, sebab inilah langkah pertama untuk buka pintu kepada semua faedah yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Baiklah, untuk perkongsian kali ini, kita akan lihat 5 perkara utama. Kita akan mulakan dengan apa sebenarnya JHEV buat, lepas tu kita sentuh pasal bantuan duit dan pendidikan, faedah kesihatan, pensyen dan akhir sekali, yang paling penting, macam mana anda nak mula mohon. Jom kita terus masuk ke bahagian pertama. Apa sebenarnya peranan JHEV dalam komuniti veteran? Nampaknya skop kerja JHEV ni luas kan? Ia bukan setakat pejabat yang uruskan pensyen je. Mereka rancang skim bantuan, mereka fikir cara nak naikkan taraf hidup para veteran dan yang paling best, ia berfungsi macam pusat sehenti. Maksudnya, semua urusan veteran boleh dibuat di satu tempat. Senang kan? Okey, sekarang kita beralih ke topik yang mungkin ramai tunggu-tunggu. Macam mana semua ni diterjemahkan kepada bantuan yang kita boleh rasa? Jom kita kupas satu-satu bantuan keuangan dan pendidikan untuk anda dan keluarga. Bantuan yang pertama ialah bantuan sara hidup. Tujuan dia sangat jelas, untuk tolong mereka yang paling memerlukan, terutamanya para veteran kita yang mungkin berdepan dengan cabaran kesihatan dan pada masa yang sama, keuangan pun tak seberapa. Jumlahnya ialah RM300 sebulan. Mungkin bunyinya tak banyak, tapi cuba kita bayangkan, bagi sebuah keluarga yang betul-betul memerlukan, bantuan bulanan ni boleh jadi talian hayat yang sangat besar maknanya untuk tampung perbelanjaan harian. Jadi, siapa yang layak? Bantuan ni memang disasarkan kepada mereka yang paling rentan, sama ada veteran itu sendiri, balu atau duda yang belum berkahwin lain atau anak-anak yatim. Syarat utamanya, pendapatan isi rumah mesti di bawah paras kemiskinan dan umur 60 tahun ke atas, kecuali kalau ada surat pengesahan doktor yang kata anda tak mampu bekerja. Seterusnya, JHEV juga tak lupakan generasi akan datang. Ada bantuan persekolahan yang direka khas untuk pastikan anak-anak para veteran dapat terus belajar dengan selesa tanpa perlu risau pasal duit. Untuk bantu ringankan beban awal tahun, ada bantuan tahunan sebanyak RM500 Malaysia untuk anak di sekolah rendah dan RM700 Malaysia untuk yang di sekolah menengah atau vocational. Bolehlah duit ni guna untuk beli buku ke, baju sekolah atau bayar yuran apa yang patut. Bila anak-anak dah berjaya melangkah ke Menara Gading, kos pendaftaran awal tu kadang-kadang boleh tahan juga kan? Di sinilah bantuan kemasukan IPT datang membantu. Ia bayaran one-off untuk ringankan beban masa mula-mula daftar tu. Jumlahnya RM1,000 untuk peringkat diploma atau asasi dan naik sikit ke RM1,500 untuk ijazah pertama. Ini kira macam suntikan dana permulaan untuk anak-anak kita mulakan perjalanan baru mereka di universiti. Baiklah, kita dah sentuh pasal duit. Sekarang kita beralih pula pada sesuatu yang tak ada nilai harganya, iaitu kesihatan. Jom kita tengok apa faedah perubatan komprehensif yang disediakan untuk para veteran. Antara faedah utama ialah kelayakan wad di hospital kerajaan. Semuanya dah ditetapkan dengan jelas berdasarkan pangkat terakhir anda semasa berkhidmat. Jadi, tak ada kekeliruan dan anda tahu apa kemudahan yang anda layak dapat. Dan yang menariknya, faedah perubatan ni bukan setakat rawatan biasa je tau. Ia juga buka laluan untuk dapatkan rawatan pakar yang kritikal. Contohnya, rawatan jantung di IJN, bantuan untuk dialisis, malah boleh dapat kelulusan untuk ke hospital swasta kalau rawatan tu tak ada di hospital kerajaan.
Okey, seterusnya kita sentuh satu topik yang mungkin agak sensitif tapi sangat-sangat penting, iaitu jaminan keuangan jangka panjang dan sokongan bila seorang wiranegara telah pergi meninggalkan kita. Pencen terbitan ni satu jaminan yang sangat penting, maksudnya sokongan kewangan tak terhenti begitu saja bila seorang veteran meninggal dunia. Pencen tu boleh diwariskan kepada pasangan, anak-anak atau ibu bapa. Ini sangat penting untuk beri ketenangan fikiran kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan dalam waktu yang paling sukar pun, JHEV ada untuk bantu ringankan beban. Bantuan mengurus jenazah sebanyak RM3,000 diberikan atas pemergian veteran dan RM1,500 untuk pasangan atau anak yang layak. Okey, kita dah cover macam-macam jenis bantuan yang ada. Sekarang, mesti anda tertanya-tanya, macam mana nak mula mohon semua ni? Apa langkah pertama? Jom kita tengok. Sebenarnya, semuanya bermula dengan satu benda je. Satu benda yang paling mustahak. Kad veteran. Anggaplah kad ni macam kunci yang boleh buka semua pintu kepada faedah dan bantuan yang kita dah bincangkan tadi. Tanpa kad ni, memang tak boleh buat apa-apa. Dan macam mana nak dapatkan kunci ni? Prosesnya mudah je. Cuma ikut 5 langkah ni. Pastikan semua dokumen yang disenaraikan tu ada, terutamanya MyCard dan buku rekod perkhidmatan. Bila semua lengkap, permohonan anda pasti akan jadi lebih lancar. Jadi, persoalannya sekarang, adakah anda dah bersedia untuk dapatkan semua sokongan yang memang dah jadi hak anda atas segala jasa dan pengorbanan selama ni? Langkah seterusnya ada di tangan anda. Jadi, jangan tunggu lagi. Gunakan semua maklumat ni, nombor telefon, laman web, email dan mulakan langkah pertama anda hari ini juga. Pastikan anda dan keluarga anda tak terlepas satu pun faedah yang menjadi hak anda. Terima kasih kerana sudi luangkan masa. Subscribe now.